Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alam Husin Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey guys, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and comment video-video saya. Untuk video kali ni, saya baru sampai di Draco Nature Camp. Ni pintu masuk dia ni. Kena jalan mundur. Okey, jom kita nak tengok tapak dulu. Sebenarnya ini adalah kali kedua saya pacak kat sini. Yang first dulu rasanya tahun 2022. Dah 3 tahun lebih dah. Dan nampak dia punya tapak ni dah banyak beza lah campsite ni. Dah lain macam kan. Memang orang kata totally lain lah. Tapak-tapak dia semua dah berbeza. Saya tapak nombor 4. Jom kita tengok dulu. Tapak nombor 4 dekat mana Dekat sini Ui, besar, cantik lah sini. Alright, ada buayan ni. Buayan ni. Ada hemok. Saya rasa dulu masa saya mai, tapak ni ada satu pokok ni. Lepas tu saya ingat lagi, ada satu family Chinese duduk kat sini. Dan saya dulu tapak nombor 6 kat bawah tu. Ni tapak nombor 6 ni. Sebab kat bawah ni dia ada macam jacuzzi air dia. Dia kata kau tengok. Aduh. Menarik. Menarik kan? Dulu saya tapak ni lah. Ni tapak nombor 4. Tapak ni dah tinggi lah. Okey lah, luas pula tu. Kiranya kemah yang saya besar-besar memang muat sangat lah. Lepas tu tapak nombor 6 pun dah tinggi lah dia punya tapak. Saya ingat saya dulu dia ada buayan lah kat situ. Buayan tu kami pacak kat sini. Memang sangat-sangat berbeza lah. Orang kata keseluruhan tapak-tapak dekat Draco Nature Camp ni. Patutlah ramai yang suka datang. Okey, tapi tak apa, nanti saya akan buat campsite review. Saya akan tunjuk keseluruhan tapak-tapak dia. So bolehlah bagi sedikit gambaran pada anda untuk nak datang kat sini. Sebelum hari pun dah orang kata nak gelap ni. Pak kita dah tengok. Kita nak set up dulu. Let's go. Kali ni kami hanya camping berdua saja, saya dengan anak saya ni. Sebab orang rumah saya dengan anak saya pun ada hal yang tak dapat dielakkan. Ikutkan dia pun memang semua nak datang lah. Teruja nak datang ke sini, tapi buat macam mana? Kita masa dengan keadaan yang tidak mengizinkan. Bila berdua, barang banyak juga orang. Ingatkan sikit kan. Tapi kami pakai kemah solo je. Baik. Apa? Ada kemah. Ya. Rasa tak nak. Dah. Okey, alhamdulillah selesai angkat barang-barang saya ni. Banyaklah juga, walaupun 2 orang je. Lebih kurang 4 hingga 5 kali jugalah kami guna kereta sorong untuk ulang-alik bawa barang ke bawah. Nanti nak balik kena bawa ke atas pula. Tapak kami ni kiranya tak jauh sangat lah untuk nak bawa barang tu. Dia kata slow and steady guys. Tak boleh kelang kabut berpeluh kat ni. Barang semua dah angkat semua, lepak dulu kat sini. Saya pun nak pasang fly, nak set up dulu. Right,
So stay tune dengan video saya guys. Let's go. Okay guys, siap saya punya fly. Pecah peluh jugalah. Kali ni saya pakai fly Moby Garden. Saiz dia 5x4 meter. Color dia macam color orang kata kelabu asap sikit lah. Color silver lah, grey. Okay. So dah siap dah saya punya fly ni. Tadi saya akan masukkan semua barang-barang tu lah bawah ni dan set up kemah. Sebelum nak set up barang bawah ni, saya nak makan dulu lah. Makan tengah hari. Lepas tu baru kita buat kerja lah. Pecah peluh, penat. Jom kita makan dulu. Makan itu. Ini lah tengok tau. Nampak sungai. Ini lah view mahal sikit. Kami nak makan tengah hari dulu. Tadi baru kita sambung set up lah dalam. Lapar dah ni. Sekarang ni dekat pukul 3. 3 lebih lah. So kami kapau makan tengah hari ni dekat kedai Chapati Corner tu. Di simpang nak masuk Cenderiang tadi tu kan. Boleh nampak kedai yang famous lah. Itu kedai viral. Ada chapati. Lepas tu ada juga kedai nasi campur lah. So kalau anda datang ke Draco area di sini, sebelum nak masuk simpang tu dah nampak dah kedai tepi jalan. Ada tiga kedai lah kat situ. Langsung boleh bungkus makan ke rumah lah. Ni simple sajalah lauk. Ayam goreng, nasi dengan kari lah. Ini sahaja. So ayam COS. Senang. Tak payah kalut-kalut nak masak apa semua. Kita makan tengah hari tu, kita relax. Set up balik. Okay guys, jumpa makan dulu. Hujan pula guys. Baru nak start apa set up. Tengok hujan pula. Tempatlah buat masuk barang-barang bawah ni. Okey. Kita set up sambil melayan hujan. Besar kecil je. Untuk camping kali ni kami pakai tilam IS 1P.
Dia punya pelapik dia ni, cover dia bawah ni ngam-ngam pula dengan apa, dalam tent kan. So tak payah pakai metal siapa dah. So dia lapik ni. Okay, dia tak boleh terang. Siap guys, saya punya setup yang simple dengan anak tapi rasa macam banyak barang juga lah. Saya tunjuk sikit setup keseluruhan. Ini pun jadi tengok lah mana-mana kalau hujan ke apa kita adjust mengikut kesesuaian. Sini saya ada letak camp bed. Untuk malam ni saya tidur kat luar kot. Tengoklah macam mana keadaannya. Lepas tu depan ni saya letak satu coffee table untuk nak lepak-lepak, layan view pemandangan depan ni. Sajalah nak ambil vibe kan. Malam ni kita lepak ke macam mana kalau tak hujan lah, kalau cuaca baik. Tempat ni meja untuk saya nak masak lah, tak barang-barang sikit. Okey. Lepas tu kursi memang ada 2, 3. Ni tent saya SWS. Okey, ini solo untuk seorang sebenarnya. Tapi kalau saya tidur dengan anak kena berimpit-impit lah sikit. Silam dalam IS 1P. So ada box 2 ni lah. Tor punya, satu putih, satu kuning. Lepas tu ni lah ada perkakas-perkakas sikit. Alright, macam ni sajalah setup saya untuk camping kali ni dekat Draco. Dia punya hammock ni memang dia bagi. So saya letak belakang, penyedia belakang pun, penyedia itu pun saya letak belakang tu. Okay, macam tu lah setup saya. Saya pun tak tahulah macam mana nak susun. Tengoklah keadaan, kalau hujan ke apa ke tak sesuai, lagi saya ubah-ubah lah. Itu biasalah, akan ubah sana ubah sini, nak bagi selesa kan. Dia bukan apa, konon-konon guna tema ni lah, bendera negeri Perak kan, kuning, putih, hitam. Konon tema negeri Perak. Alright, fly ni cemerlang kat ni. Walaupun tadi hujan, alhamdulillah fly ni cemerlang lah. Setakat ni air flow pun cantik. Tak adalah orang kata nak bertakung ke apa ke kan. So okey, jadi macam Minangkabau sikit. Alright, so petang ni kita nak rehat-rehat sekejap dulu. Nak mandi sungai sikit. Anak saya pun dah hilang mana dah, jumpa dengan kawan dia ke apa. Alright, jom kita nak rehat dulu. Okay guys, petang-petang ni kita nak pergi mandi kat mini waterfall kat sana. Okay, sebenarnya hari ni saya camping dengan geng-geng saya. Ni biasalah, saya punya manager. Ni bodyguard. Kami bertiga sahaja. Dia orang dengan family lah, saya dengan anak saya. Jom kita nak mandi kat mini waterfall dulu. Ui, sejuk gedi je ni. Dia baru lepas hujan pula tadi. Mini waterfall dekat depan tu. Lagi baru kita belanja tengok. Siapa yang pernah main ni dia tahulah mini waterfall ni. Ui, sempoi ni. Ini dia.
boleh nak lawan tu. Oh. Gasak sangat. Kita pasok kaki tak boleh. Okay guys, selesai mandi petang ni. Okay, buat rasa-rasa je. So, tengah hari kita boleh main lagi. Ayak dia pun jernih. Lepas tu dia macam tak adalah tinggi sangat. Dia ada macam cetek sikit. Dulu saya main macam tinggi lah, macam dalam. Tapi kali ni macam dah kurang sikit. Just nice lah, budak-budak pun boleh mandi lah. Let's go. Alright. Sejuk. Sejuk lah DJ. Mari break lah. Oh. Lori hantar pasir. Ya, sebenarnya campsite ni masih lagi dalam proses menambah baik. Nak bagi kemas lagi landscape, lepas tu tapak-tapak. Dia nak perbesarkan tapak, nak buat tapak baru. Jadi masih lagi dalam proses pembikinan. Tapi setakat ni pun memang dah cantik lah. Cuma bila anda datang pada masa sekarang ni, macam video ni saya ambil pada 7 November. Jadi tapak-tapak masih lagi ada yang dah okey, ada yang tengah buat. Dan toilet dia pun dekat sana, dia masih lagi buat lah, tak siap lagi. So sekarang memang orang pakai toilet yang atas, yang seperti biasa kat atas. Di mana siapa tapak-tapak bawah tu memang kena pergi di toilet atas lah. Kita nak mandi depan ni sikit lagi. Depan ni pun cantik lah ni, depan kemah saya, depan tapak saya ni. Tempat mandi cun lah ni. Boleh lah nak rendam-rendam. Okay. Assalamualaikum guys. Alright. Selamat malam. So malam ni kami berdua masak simple-simple saja. Terlelap juga tadi. Sejuk. Lepas tu lapar. Ni baru nak makan lah. So kita nak makan malam ni, kita makan simple-simple saja. Niat nak buat burger. Lepas tu kalau lapar lagi kita tengoklah kita buat apa. Okay, let's start. Masak burger bujang.
tidur dulu. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can spot all the bad for the good in my head. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi guys. Okey, hari kedua kami di Draco Nature Camp, Sungai Cincin, Cenderam, Perak. So area-area tapah lah. So pagi ni alhamdulillah cuaca baik. Semalam pun tak hujan, tapi sejuk lah. Saya pun tidur di luar sahaja. Tapi nak kata sejuk sangat tu taklah. Saya mampu lagi orang kata bertahan tidur di luar dengan menggunakan sleeping bag ni. Kami tidur dekat sini lah. Anak saya masih lagi tidur. Lepas tu pagi ni saya ubah balik lah yang ni. Dia panas sikit lah sebelah sini. Okey, pagi ni saya nak masak-masak sat dulu. Lepas tu kita nak soru. Right. Okay guys, kita breakfast dulu. Hero saya ni baru bangun. Kita makan roti canai dengan kuah sari. Cuaca dah nak panas lah ni. Pokok saya ni dia pokok tinggi-tinggi berhampiran ni tak ada. Jadi dia macam direct panas lah. Sedikit selai dia. Okay guys, selesai breakfast tadi. Jom kita nak melawat saya punya geng. Tengok depa breakfast apa pagi ni. Boleh kita pau-pau sikit. Oh, Assalamualaikum. Jumpa lah. Rumah kecil kami. Dia. Masuklah rumah kecil. Saya dah makan hari. Ada makan dia roti canai. Baru tebak tadi. Oh. Salah je. Lepas tu kena tidur luar lah no. Tidur tak dulu. Tidur je pukul 10.
Yelah dia. Betul, alam mau burger. Alam tak burger. Okey lah. Tak apa. Ha. Lepas tu kita cakap, buat burger lah. Lepas tu dia kata, halal lah tu. Lepas tu dia cakap, tahu-tahu jalan pula yang buat burger. Kami sebenarnya ada emergency sikit. So saya hanya mampu satu malam saja. Saya boleh camping satu malam je dekat sini. Lagi satu malam saya bagi sahabat saya. Dia tegur dekat Facebook. Lepas tu saya kata mai join. Lepas tu boleh lah. Dia sudi datang. Jadi lagi dia on the way. Jadi tapak ni akan di-replace, digantikan oleh sahabat saya di Facebook lah. Kami pun nak kena kemas-kemas lah sikit-sikit, sebab dia pun akan solo juga. Jadi kita kemas pelan-pelan. Lepas tu kita ganti dia. Dia akan stay kat sini lah. Kiranya satu malam lagi dia akan duduk dengan kawan dia kot, lagi satu. So kami kemas dulu lah. Lewat-lewat petang sikit pun. Alright, saya pun lepas ni nak pergi review campsite. So kepada anda yang mungkin nak tahu pasal campsite ni, Draco Nature Camp, tapi saya tahu dah mesti ramai dah tahu pasal Draco ni kan. Jadi saya nak buat review secara ringkas lah. Nak pusing satu round, nak tunjuk pada anda semua yang mananya nak datang lagi sekali ke ataupun baru nak datang, bolehlah tengok tapak-tapak dia yang bersesuaian dengan family anda. Tapak dia semua sempoi-sempoi lah. Alright, jom saya nak pergi buat review dulu. Ini dia sahabat saya baru sampai. Inilah orangnya. Encik Saiful. Okey. Salam. Alright. Tolonglah ganti tempat ni. Terima kasih. Penjaga malam ni ya. Penjaga malam ni. Kita ada satu lagi malam. Jadi sayanglah kalau saya biar kosong kan. Sebab kita dah bayar 2 malam. Jadi kebetulan Cik Saiful kita, sahabat saya ni, tegur saya dekat Facebook. Saya ajak dia main join. So dia pun solo juga. Katanya ada member lagi seorang kan? Ada seorang. Sekejap dia main. Orang kata dia tidur lah malam ni kat sini. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you baby. Kau ni. Betul tu nak jumpa. Saya nak jumpa Dah dekat PD tu. Lama tak jumpa. Mana? Lama tak jumpa. Ini sahabat kita seorang lagi baru sampai. Ini YouTube nama apa? FM Camp. FM Camp. Dia selalu buat motor camp. Saya tak bawa motor lah. So mereka dua ni akan replace tempat saya lah ni. Ditemani oleh geng Goa Gang ni. I wanna go downstairs, kissing your feet and you make me crazy. I wanna go downstairs, kissing your feet and you make me crazy. Right before I go, that's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. Senang tu. Kita punya YouTuber tu tolong. Saya pun dia tak tolong bang. Lantak kau lah. Alhamdulillah saya dah settle lah kemas barang-barang saya ni. Fly pun dah buat turun dah. Cuma nak angkat je. Mungkin 2 round kot. Tadi saya dah angkat sikit-sikit lah. Sekarang ni saya belanja anda semua. Tengok ni, hero-hero kita tengah set up kemah yang berlainan ni. Ini daripada ni kemah brand apa bang? Rasul. Rasul. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Dia ada komuniti yang pakai benda-benda macam ni lah. Kemah-kemah brand-brand. Yang ni Ni One Tigris bang. One Tigris. Ini semua solo lah no? Solo. Itulah rugi pula kan. Saya terpaksa kena balik. Tidak boleh lepak solo juga. Borak-borak ni apa. Next time lah. Boleh berbagi ilmu bang. Cik, kongsi ilmu ni. Orang lagi power ni. Korang kalau minat motor camp, follow ni. Dia selalu open order. Open order. Boleh join dia.
Yang ni besar sikit lah, 1 Tigris ni. Dia yang ni tupi lah. Kalau 1P kecil. Oh, tupi. Okay lah, 1 Tigris. Color pun smart. Macam bawa buka kedai apa, bawa buka ni plastik baru ni 1P lah. Sarung lah. Simpan. Bilik rahsia. Settle. Main solo macam ni je lah. Okay, dah siap kemas. Kita nak mandi-mandi dulu. Uyo. Tak selam tu. Best. Ini cerita. Bye. Bye-bye. Oh. Dah mandi. Oh, sejuk. Oh. Ikan pun banyak. Tak pergi mana awak ni? Kita gerak, kita mandi